Di sini saya nak kongsikan 9 kartun yang bahaya untuk kanak-kanak tengok. Jadi kepada ibu bapa atau penjaga, kena hati-hati bila ada anak kecil tonton 9 kartun ni. Yang pertama, Kisi Misi. Kisi Misi ni nampak macam anak patung yang comel dengan warna merah jambu, tapi watak ni sebenarnya datang daripada permainan seram Poppy Playtime. Dalam video, dia digambarkan sebagai patung hidup yang bergerak dan kadang-kadang jadi menakutkan. Masalahnya, bila anak kecil tengok dengan watak yang sepatutnya comel tapi muncul dengan suasana yang seram, mereka boleh jadi keliru antara realiti dan fantasi. Otak mereka ni belum matang untuk bezakan benda sebenar dengan benda rekaan. Ni boleh sebabkan mereka mimpi ngeri, ketakutan tidur sendirian dan rasa cemas. Yang kedua adalah Siren Head. Siren Head ni memang menakutkan. Dengan badannya yang tinggi, muka tak ada, tapi ada dua pembesar suara di kepala. Suara dia pula kuat dan menyeramkan dan sentiasa muncul di tempat yang sunyi. Kartun atau video tentang Siren Head ni biasanya ada unsur kejar mengejar, bunyi kuat dan imej yang mengerikan. Kalau anak kecil tengok, mereka boleh jadi trauma, cepat terkejut dengan bunyi dan mula takut bila dengar siren atau bunyi pelik. Karakter ni sebenarnya untuk tontonan 18 tahun ke atas je. Jadi memang tak sesuai langsung untuk anak-anak kecil. Yang ketiga adalah Huggy Wuggy. Huggy Wuggy ni pun sama. Ianya datang daripada Poppy Playtime. Huggy Wuggy ni adalah sebuah patung biru yang besar dengan giginya yang tajam. Yang tak bestnya tentang perwatakan Huggy Wuggy ni, kadang-kadang dia peluk orang, tapi lepas tu dia serang orang dia peluk tu. Bila anak kecil tengok, ia boleh ganggu perkembangan emosi dan buatkan mereka rasa pelukan pun sesuatu yang menakutkan. Sedangkan pelukan sepatutnya simbol kasih sayang. Jadi bayangkan kalau anak mula takut dengan benda yang sepatutnya positif, tu amat bahaya untuk perbentukan emosi mereka. Yang keempat pula adalah Happy Tree Friends. Yang ni ramai tak sangka. Kalau tengok secara luaran, kartun ni nampak macam ceria dan sesuai untuk kanak-kanak. Wataknya pula terdiri daripada haiwan kecil yang comel-comel. Tapi kalau tengok betul-betul, kartun ni penuh darah, keganasan dan adegan yang ekstrim. Setiap episod pula ada babak luka parah, kepala putus atau adegan kematian yang keterlaluan. Kalau anak kecil tengok, mereka mungkin anggap keganasan tu benda biasa. Ni boleh pengaruhi cara mereka berfikir dan jadi kurang empati atau tiru kelakuan berbahaya tanpa sedar. Yang kelima adalah kartun Cats. Nampak dia macam normal, tapi kandungannya bukan biasa-biasa. Dalam rancangan ni, watak kucing ni dia suka menyerang, wajah yang menakutkan, malah ada adegan membunuh haiwan lain. Bila anak kecil tengok, mereka akan takut dengan kucing yang sebenar atau mula tiru perbuatan agresif sebab mereka akan fikir aksi tu aksi biasa yang mereka tengok aksi dalam kartun ni. Selain itu, rupa kucing dengan muka yang menakutkan boleh sebabkan mimpi ngeri dan ketakutan terhadap kucing. Yang keenam adalah Rainbow Friends. Sekali tengok, nampak macam kartun kanak-kanak biasa, tapi sebenarnya ia adaptasi daripada permainan seram. Dalam kartun ni, banyak adegan kejam mengejar manusia, menyorok dengan rasa suspense dan ada bunyi yang menakutkan. Untuk kanak-kanak bawah umur, video macam ni boleh tingkatkan rasa cemas, buatkan mereka takut berada tempat gelap dan boleh mengganggu tidur mereka. Jadi, walaupun nampak ceria, Rainbow Friends ni bukanlah kandungan yang sesuai untuk kanak-kanak kecil. Yang ketujuh adalah Among Us. Among Us ni asalnya daripada permainan strategi, tapi ramai yang buat versi kartun di YouTube. Masalahnya, dalam versi tu ada elemen tikam dari belakang, bunuh rakan sendiri dan rasa curiga antara satu sama lain. Bila budak kecil tengok, mereka akan belajar konsep kawan boleh jadi musuh atau menipu untuk menang. Ni boleh ganggu pemahaman nilai moral sebab mereka belum mampu untuk bezakan antara strategi permainan dengan nilai yang mana betul atau salah dalam kehidupan yang sebenar. Yang ke-8 adalah Longhouse. Longhouse ni watak misteri dari internet itu badannya yang panjang dengan kepala tengkorak kuda. Kartun atau animasi dia ni selalu tunjuk suasana yang gelap dan menyeramkan. Walaupun tak ganas, tapi unsur seram dan imej pelik boleh buatkan anak kecil rasa tak selesa dan takut untuk tidur malam. Ada juga yang mula bayangkan makhluk ni wujud di dunia yang sebenar. Benda ni boleh sebabkan halusinasi ringan atau takut ketika seorang diri. Yang terakhir iaitu yang ke-9 adalah Mummy Longlegs. Watak ni pun datang daripada Poppy Playtime. Bentuk dia macam patung pink dengan tangan dan kakinya yang boleh berpusing-pusing. Dalam video seram, Mummy Longlegs ni mengejar dan memburu manusia. Bila anak kecil tengok, mereka boleh rasa terancam atau takut pada patung. Ni boleh buat mereka trauma dengan mainan sendiri dan susah nak tidur malam. Kesemua 9 kartun ni nampak macam sesuai dengan gaya lukisan yang comel, warna ceria dan nama pun comel. Tapi isi kandungan dia penuh dengan elemen yang seram, ganas dan emosi negatif. Anak kecil yang otaknya sedang berkembang mudah terpengaruh sebab mereka belum boleh faham perbezaan antara realiti dan khayalan. Kalau dibiarkan, mereka boleh jadi cepat marah, suka meniru aksi ganas atau jadi penakut tanpa sebab. Jadi kepada ibu bapa, bila nampak anak tengah tengok kartun yang pelik-pelik, cepat-cepat semak atau hentikan. Tukar kepada rancangan yang lebih selamat seperti Didi and Friends, Homa Hana, Upin Ipin ataupun Ping Fong. Ingat, anak-anak kecil ni belajar daripada apa yang mereka lihat. Jadi, kalau kita nak mereka jadi lembut hati, tenang dan berani, pastikan mereka tengok kandungan yang sihat dan positif.